Agro itu ibadah di sebalik industri agro Muslim. Kembali kita di Maya TV. Hari ini bersama kita di studio seorang usahawan di dalam bidang penternakan, iaitu Tuan Mahfuz. Terima kasih Tuan Mahfuz bersama kita hari ini di studio. Sama-sama. Okey. Baik Tuan Mahfuz, bersempena dengan topik kita hari ini, agro itu ibadah di sebalik industri agro Muslim. Okey, baik Tuan Mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama kali saya berterima kasih kepada Tuan Haji jemput saya ke studio. Nama saya Muhammad Mahfuz bin Mahmud. Saya daripada Newland Agrotech Sdn Bhd. Kita membuat peternakan kambing dan juga lembu. Ladang kita di Pulau Indah, Kelang. Kita ada juga ladang peternakan di Perak, Slim River. Boleh Tuan Mahfuz kongsikan dengan kita bagaimana Tuan Mahfuz menceburi dalam bidang peternakan ni? Okey, saya cerita sikit lah saya punya pengalaman meniaga kambing dan lembu ni. Kita bermula dengan menternak rusa di Perlis dalam 12 tahun yang lalu. Kemudian setelah beberapa tahun kita ternak rusa, kita mula start ternak kambing. Kemudian beberapa tahun kita di Perlis, kita buka di Pulau Indah, Kelang.